Alhamdulillah, jet van merah ni memang ramai lah duk berebut nak beli noh. Tapi jangan risau, insya-Allah kita akan jual secara berperingkat lah. Hak ni jet van yang warna merah tu lah, bunga warna merah tu. Jet van turquoise ni warna biru ni. Nampak? Warna hijau turquoise ni. Hak ni baru ada 4 lah stok lah. Insya-Allah, tapi belum bersedia lagi untuk jual lah. Kita akan jual secara berperingkat lah, sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni jet van yang warna turquoise tu. InsyaAllah ni kita akan pisahkan dari induk dia yang mana kita tut tempoh hari tu. Jet van yang warna turquoise ni harga dia RM60 tu. Yang ni belum jual lagi. Ni kita akan tanam dulu dalam polybag dan dia akan keluar tunah pucuk baru dulu. Baru kita boleh jual tu. Dan untuk jet van yang warna merah pula adalah RM70 untuk satu anak pokok. Tapi belum sedia lagi lah untuk dijual. Ni sekadar makluman perkembangan situasi semasa lah. Ada tu. Macam jeli tu. Subhanallah. Nampak tak? Tak ni. Ni ketumbar Jawa. Jarang kita nak jumpa daun lebak-lebak macam ni. InsyaAllah hak ni pun kita buat benih nanti. Ni, daun lebak ni. Jarang jumpa lah ketumbar Jawa. Lebak macam ni daun ni. Kalau ros kampung putih macam ni ada lagi stok nah. Siapa nak boleh info-info. Okey, sekadar tu dulu, harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.